Ada yang tanya saya, kalau harga emas drop, berapa lama biasanya? Bagus yang tanya tu. Macam biasa yang saya selalu sebut, bila harga emas naik, mereka akan tanya bila harga emas turun, barulah mereka nak simpan emas. Bila harga emas turun, mereka akan tanya lagi bila harga emas turun lagi. Harga emas dah turun, dia nak turun lagi, barulah mereka nak mula simpan emas. Tapi tuan-puan, golongan yang macam ni lah kebiasaannya, sampai bila-bila lah mereka tiada simpanan emas. Jadi tuan-puan, sebenarnya bila mana kita buat simpanan emas ni, fokus utama kita pada grade emas, pada penambahan grade emas, bukan pada harganya. Harga tu kita tak nombor 2. Sebenarnya tuan-puan, sesiapa pun yang dah mula menyimpan emas sebelum ni dengan ilmu yang betul, mereka akan sangat peka dengan harga, sebab mereka dah ada benchmark yang pertama. Sebab tu tuan-puan, pentingnya bermula dulu, jangan tengok harga semata-mata. Mereka yang faham harga rendah tahun ni takkan sama dengan harga rendah yang tahun lepas punya, sebab mereka dah sangat realistik dengan harga emas. Mereka yang belum faham tentang emas, mereka akan sibuk tentang harga tinggi ke rendah sebab takut terbeli waktu harga emas mahal. Emas ni dia tak sama macam saham, walaupun harga dia jatuh, dia tetap bernilai. Jadi jangan peduli sangat tentang harga. Apa yang lebih penting, letak target untuk adakan 1 kilogram untuk satu keluarga dengan simpan emas 1 gram 1 bulan. Nabunglah secara konsisten, itu yang lebih penting. Bila ada emas, maksudnya kita ada duit. Bila ada emas yang banyak, confirm lah kita lebih kaya, insya-Allah. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, dah pesan tu, cek komen. Jangan lupa follow.